Good morning, Assalamualaikum. What is up, guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. So yeah, kita dah sembang Liverpool, kita dah sembang City, and it's about time, guys, kita sembang pasal Manchester United. Sebab antara benda yang tak expect season ni adalah MU pun buat kerja awal. Walaupun so far kita nampak sekarang ni baru satu yang mana kita akan sembang logic behind it, and aku rasa macam tak ada MU sebenarnya nak penjelasan. Sebab one of the main reason klub-klub lain, contoh dalam Liverpool ataupun City, diorang buat signings awal adalah sebab, contoh kita ambil City kan, diorang kena main apa? Diorang kena main Club World Cup, diorang perlukan depth. Tapi tak sampai expect benda sama untuk MU, aku bersama Mat, to be honest. So bila kita dapat tahu bahawa Matheus Cunha masuk Manchester United, Mat, aku speechless. Sebab dia antara player yang link dengan Arsenal. Tapi bila aku kaji, aku cuba memahami juga style of play Cunha. Ingat masa dia lawan Arsenal, ingat apa dia punya hat-trick kan, tak silap aku, masa dia lawan MU, dia kicap doang. Tapi at the end of the day, lepas kicap doang, dia pun join doang. Tu yang aku macam speechless lah. But at the end of the day, money talks aku rasa. Sebab walaupun ada orang akan cakap sebenarnya dia memang minat MU masuk, benda tu mungkin boleh jadi kenyataan. Tapi the fact that kedudukan MU last season membuatkan aku rasa the only reason yakin untuk masuk balik tim MU ni, aku rasa sebab Amorim. Aku rasa dia percayakan Amorim, and sistem yang MU main ni lebih benefit dia compared to kalau dia pergi tim-tim lain lah. Sebab Wolves adalah salah satu tim yang mana last season kalau kau tengok, antara yang tactically set up lebih kurang macam Manchester United under Amorim, especially dekat bahagian depan doang. No ada striker, no ada two number 10s, and Cunha main that position sangat-sangat effectively lah. Kalau kau compare dengan mana-mana player dalam Europe, kalau kau nak cari nak fill in that position, faham tak? Sebab kalau kau tengok Garnacho last season, memang bagi aku setiap kali dia attack menakutkan defender, cuma tak efektif in terms of conversion. Lepas tu dia punya assist, sebab dia pun muda lagi, kau tak boleh marah betul. Sebab Cunha pun dah matang habis lah, member dah 25. And sebab kalau kau tengok kat sini, Cunha masuk Manchester United, and aku rasa this adalah signing yang paling perfect yang MU boleh buat, especially under Amorim. Mamat ni Brazilian, speak Portuguese, Amorim Portuguese, and Mamat ni pernah main kat Portugal. So aku rasa falsafah daripada Liga Portugal ni betul-betul ingrain dalam Mamat ni punya kepala. So memang betul-betul tally dengan Amorim. Dan Amorim pun dah ada experience sikit dalam Premier League, membuatkan aku rasa akan membantu dia untuk memahami cara permainan Cunha lebih mendalam, especially bila akan bawa Cunha ni masuk pre-season. Sebab dia masuk awal kan, banyak team lagi, big teams yang marquee signing season dia tak buat lagi. Arsenal, okay, Zubimendi, tapi tu pun tak 100% lagi with the team lagi. So dia akan ada banyak masa dengan Cunha, and Cunha pun ada banyak masa untuk buktikan diri dia. And kalau kau tengok cara MU main under Amorim, especially mungkin next season tak tahu, tapi ni adalah cara yang macam mana Amorim nak cuba set up. Dia kan nak striker, and kita tak tahu lah dengan cerita diorang pun nak Gyökeres kan. Kita akan tengok keadaan nanti macam mana. But so far kalau katakanlah the only striker diorang ada sekarang ni kan, and next season kita akan nampak Højlund. Okay, Højlund dengan Zé diorang ni mungkin interchangeable lah. And dia akan ada dua orang belakang dia. Betul tak? Dia akan ada dua orang belakang dia. Belah kanan, kalau kau tanya aku prefer Ahmad. And kalau nak mainkan Ahmad ni, Cunha ni, kau perlukan Ahmad dan dia. Sebab ada orang aku rasa dah ada MU akan fikir, so aku tak nak Ahmad, aku nak Ahmad belah kanan as a right wing back. Aku rasa kita akan nampak Dalu lebih kat situ, and sebab kita akan nampak dia digunakan supaya signing yang diorang buat hari tu masa Januari untuk belaki tu, Dorgu tu akan digunakan belaki. Sebab there's no point untuk signing dia kalau tak guna kat situ, betul tak? So kita akan nampak dia Dalu belah kanan, kita akan nampak aku rasa dia akan combine dengan Ahmad. And kenapa aku cakap ni? Sebab kalau kau perasan, last season paling teruk dalam sejarah MU aku rasa for the past 20 tahun kita ambil kan. And next season aku tak rasa diorang akan jadi the powerhouse terus, jadi team macam City, Arsenal, Liverpool, yang mana setiap kali team-team jumpa MU lah next season ni akan takut terkencing. Tak, aku rasa dia akan jadi team yang next season setiap orang rasa macam kita boleh makan dia. Sebab aku ingat macam mana kebangkitan Arsenal season pertama Arteta, yang season pertama yang dia orang compete for the title yang now MC kan, yang dapat nombor 2 and 5 point perbezaan. Yang season pertama dia orang Sanchenko, dia orang Jesus, and season tu kenapa Arsenal menakutkan attacking wise? Sebab most of the team yang start that season tak expect Arsenal akan compete for the title, termasuk aku pun, man. Siapa yang cakap ada so aku dah expect yang bersembang lah. So
tak siapa expect. Disebabkan tak ada siapa expect tu, membuatkan semua tim yang jumpa Arsenal nak cuba makan diorang macam nak. Arsenal selalu kena makan dulu lah. Tim bahan lawak nombor 5, nombor 6 tak masuk Europe. So bila semua cuba untuk macam tu tanpa menyedari, efek yang Jesus dengan Cenko bawa dalam tim ni semua kena makan lah. Especially sampailah Arsenal hilang Saliba tu, memang Arsenal crumble habis. But point aku cuba buat adalah benda yang sama aku rasa akan jadi dekat MU. Semua tim akan jumpa diorang kali ni akan rasa macam yo, kita boleh try untuk henyak diorang ni. And disebabkan tu lah aku rasa Cunha adalah the best signing. Sebab kalau kau tengok kenapa Wolves so far last season kita ambil Cunha, kita boleh argue the best season dekat Wolves kan. Sebab Cunha dengan Wolves selalunya lawan mana-mana team pun, semua team nak pelotak nak fikir, yo kita boleh henyak Wolves ni. Sebab Wolves ni bukannya top 5 team, top 10 team pun. So kita ada chance. So disebabkan tu ada banyak space in behind. And Cunha thrive bagi aku, especially kalau aku macam Arsenal lawan Wolves kan. Tiap kali Cunha bawa bola aku takut Sebab Mamak ni ada physical, Mamak ni boleh finish, Mamak ni boleh assist, Mamak ni boleh dribble. Walaupun dia bukan the best at every single one, but disebabkan dia tu balance, boleh buat semua benda ni yang buatkan aku rasa dia punya value tu mahal ni. Faham tak? So bila dia dapat space yang dia akan dapat aku rasa next season under Amorim untuk MU ni, akan benefit dia cukup-cukup lah. And aku rasa Ahmad belakangan pun adalah player yang super on the ball. Bila nak progress with the ball, bawa bola tu tak banyak player yang berani bawa bola Ahmad. Especially yang Premier League semua takut-takut pass je. Especially attackers kan, kiri kanan panas. Tapi yang betul-betul look down up, bawa bola terhadap opposition punya goal, Ahmad aku rasa boleh provide tu. And juga si Mamak ni Cunha. And kesian gila kat Højlund lah. Sebab Højlund walaupun aku rasa not the best striker in the world, aku semua setuju. Cuma kalau kau tengok last season dan season sebelum tu pun, dia antara player yang kalau kau bagi dia chance, at least setiap 2 chance dia score satu. Kalau chance tu quality. Sebab tapi dia bukan striker yang score out of nothing macam Diego Costa ke apa. Tapi dia lebih pada striker yang kau bagi dia super chance, dia akan finish. Saya cakap aku. And aku rasa Cunha boleh provide benda tu. And dia akan, kalau dia digunakan dekat position favorite dia, left number 10 tu lah. And cuma aku rasa Mamat ni, walaupun aku rasa semua setuju kalau aku cakap position favorite left number 10, tapi aku rasa dia boleh main function as a left number 10, right number 10 boleh aku rasa bila dia terpaksa digunakan. And juga up front certain games kita boleh tengok dia digunakan juga. Tak mustahil Mamat ni digunakan as striker pun. Sebab aku rasa Amorim tak percaya dengan Højlund lah, sebab dia terlalu muda lagi. But we'll see lah keadaan macam mana. And aku tahu orang kata esok lah hari tu mana bagi Bruno Mat. Bruno aku rasa dia akan main macam mana tu end of last season. Dia akan main double pivot dekat midfield tu, to bring balance dari segi creativity pada bawah. Kalau semua benda kita expect creativity semua datang pada depan, memang problem lah. Especially untuk MU, aku rasa akan lebih main on transition next season. Mungkin towards half of the season kalau diorang perform, team akan start bagi respect ke diorang lah. Tapi itu mungkin akan jadi kejatuhan diorang. Sebab aku tak rasa Amorim that type of manager. Sebab kalau kau tengok masa kat Sporting pun diorang banyak team play, banyak main under transition. Gyökeres punya goal kau tengok mostly under transition. So aku rasa kalau diorang terpaksa main in possession mostly, aku tak pasti. Sebab quality of players yang diorang ada, kalau tak sign siapa-siapa yang lain, aku tak yakin Mat, to be honest. And kalau diorang berjualkan Nacho, aku rasa akan jadi positif untuk MU lah. Sebab walaupun aku rasa Nacho berharga, cuma aku rasa macam si MU di kala mana 20 ke player dah siap untuk bawa diorang to the next level. And sebab kalau kau tengok MU ni sekarang, si signing yang diorang sign semua adalah player yang dah siap dekat tempat lain je yang diorang ambil, and semua boleh katakan tak perform. Kau tengok daripada Sancho ke, daripada Ziyech dengan Højlund tak adalah siap. Tapi kau faham apa aku cuba buat kan. Kalau player tu dah siap, dia akan selalunya bantu. Especially first season lah. Kalau second season teruk pun mungkin, tapi first season mesti bantu. Aku tengok Casemiro lah, memang masuk, lift up the team terus. Faham tak? Itu siap pada liga lain. Kalau memang tu memang dah proven dalam liga EPL sendiri, Mat, aku rasa opposition akan bagi respect. Cunha, walaupun teruk macam mana pun MU next season, katakanlah aku rasa Cunha still akan bawa MU lebih daripada yang mana play attackers lain yang diorang ada. Sebab siapa lagi, Mat, kalau bukan Cunha? Cuba kau bagi tahu aku. Tak, ni aku soal serius. Kalau bukan Cunha nak cuba selamatkan diorang next season, diorang tak sign siapa attackers lain, mana ada yang aku boleh yakin kecuali Ahmad. Itu pun kalau dia berjaya injury, stay injury free lah.